Dia kau sedap-sedap korang. Kalau setakat call dia tak sedap dek. Kau nak sedap kau setakat call je buat apa? Tak nak. Barang nak. Pernah pergi motor? Tak. Betul kau tak sedap kan? Setakat call je. Au. Benda kena buat sendiri. Sama je. Nak sedap pergilah. Kau pergi cari. Ada kan? Bang 50. Dapat juga duit kan? Saya boleh nampak lepas ke? Saya punya pembelanjaan sebulan 70k. Halo? Tipu? Sedut kulit lebih baru sedut kulit lebih baru sedap. Bang, kau punya masa terlebih bang. Aku otak aku scramble bang. Jadi aku imagine kau punya bang. Gaji RM7 hadir. Kak mana ni dapat mana? Tak tahu dud. 4k tak lepas tak apalah. Tak adalah 70k saja je. Janganlah. Mana ada. Saya tak kaya. Saya biasa-biasa je. Sugar daddy pun tak mampu nak bagi aku 70k tau. Menipu. Tipulah biasa-biasa je. 4% lepas tu thank you. Boleh lah. Tak bayar banyak pun. Sewa rumah je. Kereta aku dah cash. Sewa rumah je. Api air berapa sangat? Aku 22 je dengan Cesha. Boleh. Tak luak pun duit abang. Saya bagi abang. Abang mampu sangat abang. Bagilah saya kawan. Bagilah saya adik ke kakak ke. Tak luka ke kalau pakai macam tu lepas tu buat? Tak. Melecet pun tak. Kau ni. Kau cakap dengan siapa? Aduh. Orang kata orang cantik saya dulu sunyi. Jangan nak pergi. Bagi baby mampulah. Bagi baby. Bayarlah aku cari mandul. Laki sekarang tak guna. Kau pandai buat je jaga kau tak nak. Aku yang gabak dengan beranak-anak kau. Pundek. Ini semua pundek. Ari Saiful. Kalau kamu nak anak saya, kita ambil anak ni, anak yatim. Sorry saya bertanggungjawab. Saya tak percaya. Kalau pemember tak percaya. Ini orang pudek. Buat nak. Jaga tak nak. Mau cari mandul dia. Siapa yang mandul dia tahu dah aku. Kau gaji kau sikit pun tak apa. Kerja ketik sampah terima ke? Boleh. Yang penting kau mandul. Lepas tu kau boncit sikit. Kena ni lecet aku punya. Semua pancing kot ni. Lepas luar lawak tak best. Panas lah. Diorang apa ni? Entah diorang ni. Mega savings alert. Trip.com double date mega sale. Double date. Saya pun tak faham. Enjoy exclusive flash sale. Buy one get one deals for flights, hotels, and attractions. Mandul kan mati pucuk? Mandul lah. Mati pucuk boleh naik lagi ke? Kalau mandul boleh naik lagi. Kenapa ni? Dia makan sekian tak nak. Semua pun kat sedap. Semua kau tengok jadi bukan blog orang. Aku tak tahu. Panas lah. Apa masalah rumah aku ni? Oh,
Mandul naik tapi benih mati. Betul lah, naik mandul. Malam 4 len. Jangan bermuka macam tu. Aku buat tai kan sekarang. Naik Myvi. Ya, awak boleh. Awak kasih Abu naik. Ni semua tak guna yang masuk dalam live aku ni, semua tak guna. Kau pakai baju hijau tu. Mana pacarnya? Enggak ada dong. Enggak ada pacarnya dong. Waalaikumsalam. Kenapa perlu naik? Ya ampun, soalan pun kenapa kena naik. Nak skateboard. Ada baru masuk tak guna. Dan saya buka lagu tu. Habis buka lagu tu, biarlah dia pakai baju sleeveless kak. Dek, kejap lagi kau ke bulan dah tadi, dek. Kau sabar je, dek. Aku perhati Kita tengok Fightos ni. Kau tanya tak rasa kau tak naik buat apa? Aku nak ada lelaki gila. Umur sama lah dengan saya. Bodoh-bodoh lah soalan ni. Habis tu aku nak lelaki buat apa gila? So benda aku boleh buat. Orang mana orang susah? Saya pilih sama lah. Heman Black. Faham aku lah ni. Apa soalan ni? Ambil OKU. Dapat elam. Cuba sebut diam. Diam lah. Orang mana betul-betul nak tahu je lah. Saya sangkut. Saya orang susah awak. Awak tak percaya tu saya ni orang susah. Awak ni saya je cakap channel awak. Tak cukup susah ke ni awak? Dia susah sama-sama boleh. Saya ada Ferrari. Yang bukan apa blonde. Oh mana orang susah. Mana blonde lah Nono. Susah untuk saya miliki je sebenarnya. Mana blonde Nono. Kau ni kenapa no? 2 kali beli sekolah dapat ni. Kalau sekali beli sekolah dapat kuning. Ipan. Hai Ipan. Orang keluar pandai. Susah untuk ungkapkan. Cepat lah Icap. So kita Icap pula ni. Aduh kita dah tak boleh macam ni. Jangan bagi kita macam ni. Jangan pergi Batam tak nak. Lagi bengkel je sekarang ni. Tengah masuk lain boleh tak payah try lah. Tiada penghalang. Inilah. Anak berapa? 1. Baru 1. Baru 1 dan cukup 1. Aku dah serik. Aku kaget pula juga. Bila nak 2, belum ada lelaki. Dia tambah anak, tambah boleh mah. Tapi kau tu manusia-manusia bodoh. Yang pandai buat je tapi tak nak jaga. Kau tengok macam bini kau sekarang. Anak kau bini kau jaga kan. Kau buat apa? Tengok live aku. Ni yang bodoh. Husband cerai atau meninggal, saya ceraikan dia. Saya tentatif, bukan defendant. Sikit-sikit. KD, kau dah semalam tau KD Kau dah semalam. Kotel kau lah. Bangang. Ni jual apa ni? Tak ada jual benda. Yang kau nak tak nak. Kau dengan anak kecil lagi kau ajak aku keluar. Tak patut. Dia bagi nafkah tak?
Saya dah buat makaman dah. Ni dah buat live je. Tapi saya kata nak ajak awak keluar macam ni. Umur apa 29. Kau kalau chat aku pun tak tentu lagi aku balas. Macam ni kau nak keluar aku? Oh, dia tak guna. Dia kalau boleh guna, aku tak ceraikan dia. Saya tak suka ada manusia tak guna dalam hidup saya. Lepas lalu je, serius lalu. Tunduk sikit. Kata apa lah badan aku. Semalam aku keluar di kekah nyamuk. Tak minta kakinya. Masa kita dulu dia okey. Kita takkan kenal seseorang tu selagi kita sebantal dengan dia. Itu saya boleh cakap. Dia terus kena block. Pada muka. Tanggungjawab tu penting. Saya cinta je susah. Betul. Nak ibu lelaki bertanggungjawab tu payah, Mat. Dia barang tak? Biasa-biasa je lah. Boleh lah. Biasa-biasa je lah. Yang tebaran tu macam tak. Tapi selalu nak boleh marah lah. Yang rajin ramaikan. Tak tahu lah. Kena sondol ke? Tak ada lah. Tak ada lah kena sondol. Aku tak pernah lagi pau-pau aku ada perempuan lain. Saya sangat dah cukup. Saya boleh bagi tu semua benda. Kalau saya tak cukup, ngambus. Lagi saya dulu semua sobat-sobat harus sambung layan live. Saya jadi perempuan yang tak ada. Saya macam itu tapi